Hype baru, lagi dan lagi. Korang penting tak? My Border Pass, My Digital ID, My Nisip. Nyonya, apa yang Nyonya merepek ni? Nyonya, dengar betul-betul ni. Sebelum ni, di KLIA ni memang sesak betul-betul. Kena beratok, cek pasport, cek lagis dan banyak lagi benda yang nak cek. Kalau kita pi ke KLIA lewat, boleh terlepas flight tau. Mungkin Nyonya ni pernah pi KLIA ataupun tak pernah pi. Dan Nyonya ni bukan faham apa, main tibai saja. Dan satu lagi. Kalau bab pasal nak cerita Walaun ni, mungkin Nyonya ni kawan dengan Walaun. Walaun ni pun bukan tahu apa. Depa tahu border Bukit Kayu Hitam, Danok, Golok. Hak tu depa tahu lah sebab depa cukup minat nak pi Siam. Tapi pasal airport sesak ke, tunggu lambat semua ni, depa bukan tahu apa. Ni aku nak bagi hampa faham dulu. Walaupun dalam negara kita ni bukan ambil kisah pun pasal airport sesak ke apa ke. Sebab tu duk kena kencing dengan kerajaan sebelum ni. Kerajaan sebelum ni pun tak ambil kisah pasal kesesakan di airport. Itu pasal lah, alhamdulillah, syukurlah, di bawah kerajaan Madani lah ni Nyonya dengar Menteri Dalam Negeri cakna isu ni, terus buat My Border Pass. Yang ni semua untuk atasi masalah kesesakan ni. Tapi hampa kena faham lah, My Border Pass ni bukan sistem kekal. Yang ni cuma solution sementara. Dia macam ubat kecemasan lah. Macam ubat Panadol lah. Nak cepat baik. Macam tu juga nak cepat selesai. Nak cepat selesai masalah kesesakan di pintu masuk negara. Jadi itulah. Hampa kena faham yang ni. Okey Nyonya, kita cerita pasal MyNIS pula. Okey. Yang ni projek besar jangka panjang. Nak buat sistem immigration baru ni untuk seluruh negara. Nak ganti sistem yang lama yang dah lebih 20 tahun guna Nyonya. Takkan kita nak guna sistem yang lama dah 20 tahun. Okay? Kalau tunggu MyNIS ni siap dulu, rakyat dan pelawat semua kena hadap kesesakan bertahun-tahun. Sebab itulah My Border Pass buat dulu untuk selesaikan masalah kesesakan di airport. Ini cerita dia. Sementara nak tunggu MyNIS siap sepenuhnya. Jadi itulah bila MyNIS siap nanti, My Border Pass ni tak buang. Tak buang. Apa yang kerajaan belajar dari My Border Pass ni, semua tu akan masuk dalam MyNIS. Okey, yang My Digital ID ni binatang apa pula? My Digital ID ni kad pengenalan digital nasional. Bukan sistem immigration. Dia cuma nak guna untuk sahkan identiti kita bila kita akses servis kerajaan termasuk dalam sistem immigration. Hampa guna satu identiti digital saja. Tak perlu hampa nak buat akaun lain-lain. Apa yang aku nampak, benda ni lebih selamat. Kurang penipuan, data kita lebih terjaga. Kesimpulan dia mudah saja macam ni. My Border Pass, solution sementara yang macam mana aku cerita tadi. MyNIS ni pula sistem immigration masa depan. Ni maksudnya untuk jangka masa yang panjang lah. Sistem MyNIS ni. Jadi My Digital ID ni identiti digital nasional. So apa yang aku nampak? Tiga benda ni semua berlainan dan berbeza. Tak bertindih pun. Tujuan dia satu saja. Nak jadikan pintu masuk negara ni lebih lancar, lebih selamat dan lebih moden. Apa-apa pun memang terima kasih banyak-banyak Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Memang padu dan terbaik memudahkan rakyat Malaysia.